Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u wa sallallahu wa sallama 'ala al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين مسلمات mukminin dan juga mukminat, hadirin hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian. Sambung pengajian kita pusingan yang kedua untuk kita sama-sama mempelajari akan hadis Nabi SAW melalui sebuah kitab Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Nah, kitab Mukhtasar Sahih Bukhari karangan Imam Az-Zabidi, yang dia buat, yang dia usaha buat ringkasan lah daripada kitab Sahih Bukhari yang tebal besar untuk jadi mukhtasar sebagai ringkasan Sahih Bukhari, hadis tula sama ya, bab yang sama, iaitu Imam Az-Zabidi mati pada tahun 893 Hijrah. Dan juga kita telah ambil pada minggu yang dulu hadis yang pertama, iaitu hadis niat yang terkenal, yang masyhur. Hari ini kita nak masuk hadis yang kedua dah lah. Kita nak masuknya hadis yang kedua, bab yang pertama. Babu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana permulaan wahyu yang turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebut hadis pertama tu tak ada sangkut paut dengan wahyu. Sangkut paut dengan niat. Sangkut paut dengan niat yang Imam Al-Bukhari usaha nak beri peringatan kepada kita. Kalaulah kita baca kitab dia sahih ini, jangan lupa letak niat wi molek. Letak niat wi ikhlas kerana Allah Taala. Hadis yang kedua barulah masuknya hadis yang isi dia sakut dengan wahyu. Sakut dengan wahyu. Saya nak baca hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. Ini hadis yang kedua, tak banyaknya banding dengan hadis yang pertama, hadis yang ketiga yang kita akan belajar selepas pada ini. Hadis ini barulah masuknya mengenai dengan wahyu.
Nah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tunjuk katanya yang pertama sekali tajuk wahyu ni dalam bahasa Arab orang panggil katanya ibda'. Ibda'. Apakah maksud ibda' ni? Ibda' ni mana kata sudyat. Nah, ความคิด fikiran, cara susunan, cara tertib Imam Bukhari ni tunjuk katanya ibda'. Ibda' ni mana katanya pelak dia orang tapi beri manfaat. Tu ibda' orang panggil katanya supalah Allah Taala gunakan kalimah katanya Allah Taala sebut lagi katanya badi'us samawati wal ard. Tanya katanya sebelum daripada Allah Taala nak menciptakan langit-langit dan juga bumi. Biasa ada tak langit dan juga bumi? Tak ada. Dan juga siapa yang badi', bada'a, mereka ataupun membina. Ni bada'a ni bid'ah tu kan? Kalimah tu lah ibda' ni. Yang mereka yang mengadakan benda baru, iaitu langit, benda tak ada dan juga bumi. Siapa? Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah. Tetapi benda yang Allah Ta'ala ada ini langit bumi, beri manfaat kepada kita, berilah. Tu Bukhari ni kebanyakan orang susun kitab, kalaulah Muslim, Kitabul Iman, sakut dengan akidah dulu. Nah, kalau bab fiqhnya mulai dengan at-taharah, buat kebersihan dulu. Tapi Bukhari ni ibda' dia nya, kham acariyah, bijaksana dia nya, pelak dia orangnya dan juga sangat beri manfaat kepada kitanya, iaitu mulanya kitab dia ini dengan tajuk mengenai dengan wahyu. Nah, untuk nak tunjuk katanya, hei orang yang baca kitab aku, semua hadis yang duk di antara yang duk di tanganmu ni, semua hadis Nabi yang duk di tangan fak kamu yang duk pegang kitabku ni, huwa wahyun ilahiyyun, dia adalah wahyu Allah Ta'ala belaka. Kenal tak wahyu ni? Ni kita kena buat definisi wahyu dulu ni. Nah, maksud wahyu ni apa dia? Kerana kita kena ingat, saya yang sama katanya wahyu ada dua jenis. Satunya wahyu Quran dan juga yang keduanya wahyu sunnah, hadis tu lah. Dua-dua ini adalah wahyu daripada Allah. Dalil daripada mana? Allah Ta'ala sendiri yang sebut, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan juga dia itu Muhammad tak adanya yang tiqu, tak ada kacak. Sebut anil hawa, daripada hawa nafsu dia, dak perkataan Muhammad yang dia sebut tu baik mari ataupun perbuatan yang tunjuk tu baik marinya kepada kita bukan daripada nafsu Muhammad. In huwa illa, bahkan dia adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Ini ayat tunjuk cerah, caten wa sunnah, hadis wahyu Allah Ta'ala. Ayat katanya perkataan manusia yang ada perasaan seperti manusia yang lain. Kita ni manusia kan? Kau masa kita arum molek kecek dengan anak baik lain. Kau masa kita arum tak molek kita kecek dengan anak isteri baik lain. Nabi manusia juga, arum seperti kita juga. Tanah apa kalimah dia? Seperti Abdullah bin Amr bin Auf, tanah perkataan Nabi, tanah. Musyrikin mari. Tanah gapo hai Abdullah? Abdullah katanya, aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulullah. Aku tulis belaka yang aku dengar daripada Nabi. Uridu hifdzah. Abdullah bin Amr bin Auf tak serupa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tulis tak panah, tapi dengar sekali pun masuk lepas otak sudah ingat. Abdullah bin Amr bin Auf ingat tak kuat, kena tupainya tanah dulu, klik pergi merajaah, klik pergi ngapal semula, ulas semula. Musyrikin ayat katanya tulis perkataan Muhammad. Muhammad ni manusia seperti kita, bashar, manusia ya.
yatakallamu fir ridha, masa redha tenang molek arum molek kecek satu rupa. Wal ghadab, satu masa yang marah keceknya satu rupa. Tu lewat apa manusia supaya kita ni ya. Ni ayat syubhat ni. Katuk selalu dahnya kitab Abdullah bin Amr bin As. Katuk kitab tulis, bangun berdiri pergi cari Nabi. Nabi, kurih ayat kepada aku balas ni. Mu nampak balas mana? Nabi ayat kata mana? Uktub, tulislah, tak usah dengarlah orang musyrikin. Fawalladhi nafsi biyadih, bersumpah dengan nyawa aku beradanya di tangan dianya, iaitu Allah, ma kharaja minni illa al-haq, semua yang keluar daripada mulutku itu semua benar belaka, wahyu belaka daripada Allah Ta'ala. Habis itu salaf sebut katanya, kana Jibril yanzilu bis sunnati kama yanzilu bil Quran. Bala mananya Jibril bawanya wahyu Quran turun kepada Nabi, bala tulah Jibril bawa turun wahyu sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu sunnah. Habis itu kita belajar ni, masa kita mengaji ni, dia ada satu subjek, satu madah, makanatus sunnah, keduduk ke sunnah. Banyaklah kita ulama tulis. Tapi nak ayat kata pada masa awal-awal dulu tu, setengah anak murid, para salafus salih mereka itu tak saya dengar langsung. Hei tok guru kita, kalulah main ngajar kita selain daripada Quran, kita tak sedengar. Nak dengarnya daripada Quran ya. Tak say benda lain daripada Quran. Kerana Quran yang kami yakin katanya ada wahyu, benda lain kami tak tahu kata wahyu ke tak wahyu, tak say. Habis itulah kena katak, kena apa dia, kena jawab kelik kepada tok guru dia katanya, kalulah kita nak tupai Quran saja, kita jumpa dalam Quran Allah Taala suruh kita semaya ngorik 3 rakaat. Tak jumpa dalam Quran tak ada sebut katanya hei manusia Islam semayalah ngorik 3 rakaat. Ada. Dan juga Ayyub As-Sakhtiyani dan juga ulama yang lain sebut katanya, kita tak ada nak benar gapo lain mai ganti Quran dak. Kita ni mari duk ngaji hadis, ambil benda lain mari duk ngajar selain daripada Quran. Bukan kita nak ambil benda lain mari gantinya, ambil hadis mari ganti Quran dak. Tetapi kita mengaji hadis ini kerana kita nak tupai orang yang paling faham Quran sekali lebih daripada kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sebagai tafsir kepada Quran, huraiyah kepada Quran. Quran tu mari dengan mujmal, dengan staqah, kadang-kadang tak faham. Wa aqimus solah, tu waktu turunnya hasmaya saja tu, semayalah fak kamu. Apa nak semaya mana-mana? Mari berdiri nak cakap mana-mana, nak duduk mana-mana, nak rokok mana-mana. Kalaulah kita tak ada seksa belajar rakyat dalam hadis, Nabi royak cara laiknya, idza kabbara hadwa mankibai, apabila takbir semaya, takbir sama dengan bahu dua belah, au hadwa udhunaihi, ataupun sama dengan dua-dua telinga dia. Ni rakyat masuk hari. Pak Nabi mikir dia atas suhakat tak kan? Tak. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi lah. Tu hadis tu wahyu. Habis tu wahyu ini ni sedikit kita namai makna dia nya. Makna dia makna dia dari segi bahasa Arab, makna dia nya dari segi syarak orang panggil. Kerana kalimah wahyu pada asal waw ha ya ada dalam bahasa kecek pe orang Arab orang panggil. Bahasa kecek pe orang Arab. Di antaranya makna wahyu ini isyarat. Isyarat ni mana kata tunjuk ke dengan tangan ataupun dengan mata. Tunjuk dengan mata, tunjuk dengan tangan. Wahyu juga. Makna wahyu dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala firman katanya, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Tubik daripada mihrab. Fa auha ilaihim, dan juga Allah Ta'ala tunjuk kepada dia. Fa auha ilaihim, tunjuk kepada mereka, suruh mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala pada waktu pagi dan juga petang. Tunjuk cinam wahyu makna dia. Ada juga yang wahyu bermaknanya al-kitabah, tulis kian. Sama ada tunjuk mata tangan, tapi tunjuknya dengan tulis. Tunjuknya dengan tulis.
Wa inna mana juga dipanggilkan isyarat kitabat wahyu kerana dua-dua makna itu tunjuk katanya cepat. Bawa tunjukkan mata pun cepat. Sur'ah miความเร็ว adanya cepat. Arak ni guna pakai juganya wahyu dalam bahasa dianya bermakna kata cepat. Sur'ah ni mana katanya cepat. Itu dia makna katanya cepat. Laginya maknanya al-ilhamul qalbi, ilha yang berlakunya dalam hati, iaitu ma yulqihillah, benar yang Allah Ta'ala bubuhki masuk dalam hati manusia daripada ilmu, daripada perintah gapo, daripada larang gapo. Wa auhayna ila ummi Musa, Allah Ta'ala wahyu kepada mak Nabi Musa, an ardi'ih fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi. Surah bala mana ni dengan Musa gini wahyu tu apa dia, wahyu ilha. Nah, orang panggil tekan, bahasa Sia panggil tekan don cai cak Allah. Ilha tu lah. Nah, ilham Allah Ta'ala beri. Nah, dan juga ada juganya wahyu yang Allah Ta'ala wahyu kepada binatang kan. Seperti wa auha rabbuka ila nahli, Allah Ta'ala biasa turun wahyu beri kepada buai peng an-nahli dalam surah tu an-nahl. Nah, suruhnya buat rumah daripada bukit. Anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rushun. Nah, ni buat rumah. Buai ni buat rumah buai rang peng wan ni buat mana? Pong kayu. Buat mana? Bukit. Dia yang beri wahyu kepada tunjuk ke ini kepada buai. Allah, mukjizat ni. Nah, habis tu tak belik hari ni. Yang seterusnya di antara wahyu juganya yang guna pakai juganya bisikan syaitan. Syaitan ni bisik panggil wahyu juga. Wahyu syaitan lah, wahyu syaitan. Allah Ta'ala wahyu suruh kita buat balaning dapat boleh juga, tapi Allah syaitan ni wahyu juga melalui bisik dalam hati bawa tu dia sehingganya masuk neraka. Ini al-waswasah asy-syaitaniyah. Ayat Quran Allah Ta'ala kata wa inna syayatina layuhun. Ini Allah Ta'ala, sesungguhnya syaitan-syaitan mereka apa mewahyukan juga kepada puak-puak wali dia. Syaitan ni ada wali. Kalaulah bagi Allah ada aulia, para wali, bagi syaitan ada aulia, wali syaitan juga. Fak ada dekat dengan syaitan tu lah. Pas syaitan buat bala mana dengan dia? Wahyu. Habis tu kita ada royak atau dapat wahyu-wahyu tu cerak wahyu daripada mana? Sebab wahyu tu putus dah. Wahyu kalau dah daripada Allah Ta'ala mai milau pada dakwah kata wahyu duk mimpi jumpa dengan Nabi, ambil wahyu daripada Nabi doi terung tu bukan dah, hak tu waswatus syaitaniyah, syaitan. Ada dakwah katanya mimpi pada hari ini. Itu makna di segi bahasa Arab yang guna pakai. Yang ulama bahasa Arab pun dia yang katanya guna pakai dalam bahasa Arab, Allah pun pakai juganya melalui dalam Quran. Sebut manakalanya wahyu di segi syarak, i'lamullah li nabiyyin min anbiya'ihi, i'la Allah Ta'ala turun wahyu ni adalah Allah Ta'ala i'la kepada nabi seorang mana daripada nabi dia. I'la gapo bisyariah, dengan syariat agama baru, update agama baru, berbanyat agama baru, al-munzalati alaihi, yang telah diturun ke atas nabi seorang tu. Kalaulah Nabi Musa Allah Ta'ala buat turun wahyu, bermakna katanya syariat yang Allah Ta'ala buat turunnya ke atas Nabi Musa pada masa tu kaum dia. Masa Nabi Isa Allah Ta'ala buat turun syariat sama juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga. Wa ma yata'allaqu biha min akhbar, bukannya syariat cara hidup, cara perbuatan saja dak, kadang-kadang orinya khabar. Akhbar ni berita, cerita orang dulu-dulu tu berlaku gapo katik melalui wahyu juga. Supaya dengan kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf setiap surah tunya akhbar, rengrau yang sakut paut dengan Nabi dulu-dulu melalui wahyu, beritahu oleh Allah Ta'ala. Wa ahkam, dan juga hukum hakim. Sama ada nak dapat wahyu itu manaman, tidur, mimpi. Ni kita nak belajar lagi.
Nabi saja nak dapat wahyu melalui tidur. Kita tak boleh nak yang kita tidur dapat wahyu. Au ilhaman, ataupun dapat wahyu itu melalui ilham. Tadi kita sebut Allah Ta'ala berilah hati. Au kalaman, berkata saluddah, sama ada biwasitah dengan melalui orang tengah iaitu Jibril, ataupun ghairi wasitati dengan tidak ada mereka orang tengah, iaitu Allah Ta'ala direct saluddah kepada Allah, seperti naik kepada Isra' Mi'raj juga wahyu tu. Wa innama summiya i'lamullah li anbiya'ihi wahyan li amrain. Panggil wahyu ni, panggil i'lam Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala i'lam kepada Nabi, panggil wahyu. Kamprakakan Allah ta Nabi ni cirik wahyu ni. Satunya sirriyah, tak nampak tengok. Nah, sirriyah wa khafa, tak nampak tengok. Yang keduanya dia turun dengan selalu cepat, sur'ah syadidah. Cepat dia turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tengok tak? Tak. Tapi turun dengan selalu cepat tak? Ya. Nah, turunnya dengan selalu cepat. Tapi bukannya setiap kali lah. Kebanyakan turunnya cepat, tak nampak tengok. Ada yang turunnya dengan nampak tengok. Turunnya wahyu dengan nampak tengok. Ingat ke tak? Jibril yang mari dengan rupa manusia tu kan, tanya Islam gapo, iman gapo, ihsan gapo, kiamat berlaku bila, tanah air berlaku. Nampak dengan rupa baju putih, rambut hitam, ha tu. Alaniyah. Sahabat Umar gapo dengan berlaku, dengan tak caranya menusuklah zahir tu. Nah, maka kebanyakannya iaitu tak nampak tengok. Sahabat tak nampak tengok. Allah Ta'ala nak nampak tengok, wahyu turun siapa nampak tengok? Beberapa kali saja. Katanya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, anwa'u al-wahyi, jenis-jenis wahyu pula. Nah, jenis wahyu ni bala mana kata yang turunnya kepada Nabi, rupa wahyu bala mana? Satunya dengan mimpi fandi, orang panggil mimpi molek. Dan mimpi benar, ar-ru'ya as-sadiqah. Ni kebanyakan awal ya, congrek pada awal-awal saja ya. Yang keduanya, ma kana yulqihi al-malak fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi ayyarahu, iaitu malaikat bubuh dalam hati Nabi saludah. Buh dalam hati Nabi dengan tak nampak tengok saludah, buh gitu. Ini dengan cara yang kedua, nafatha, pau masuk lagi, siup masuk lagi. Nah, inna ruhal qudus, sesungguhnya malaikat ini siup masuk lagi dalam jiwa hati aku ini. Satu wahyu yang sebut katanya, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Hadis ni Allah Ta'ala, malaikat boh dalam hati Nabi, wahyu boh melalui dalam hati Nabi selalu dah katanya, satu nyawa tak akannya mati sehingga dapat cukupnya rezeki yang telah dicatat oleh Allah Ta'ala kepada dia. Fattaqullah, takutlah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, carilah rezeki dengan cara yang molek, halal. Jangan cari rezeki yang dengan jalan yang syubhat dan juga haram. Ini rupa yang kedua nah. Yang ketiganya, malaikat mari dengan rupa manusia tadi, hadis Jibril tu. Nah, hadis Jibril mari tu, Umar kata baju putih lepak, rambut hitam gelengut. Tak ada dia kenal orang apa. Bekas tu dia musafir tak ada juga. Mari tanya Islam Nabi, iman Nabi, ihsan Nabi. Itu rupa yang ketiga. Wahyu mari dengan rupa yang ketiga. Faham? Kan sontana put kui kecek di antara dia dengan Nabi, itu adalah wahyu. Yang keempatnya, mari cari Nabi ni dengan suara yang sangat-sangat bising telinga. Cepat hadis ni nah. Marinya supaya dengan hadis ni, iaitu salsalatul jaras, suara loceng, siang kerading. Kering. Ada. Nabi ayat ni dia, asyaddu alayya, barak bagi aku, bisingnya bagi aku. Tapi setengah ayat ni kata sapanya kepada berat sampai kepadanya, kalaulah turun waktu musim sejuk pun sudah ambil wahyu sudahnya, peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nilai peluh.
Berat dia nya. Ni kita akan huraikan hadis lagi. Nah, kalulah hak tu turun masa biasa, kalulah Nabi duduk di atas kenderaan, kalulah turun wahyu masa Nabi duduk di atas kenderaan, tak agak. Binatang kalulah unta ke apa dia kuda Nabi duduk tak agak, tak boleh nak terima. Gubah unta tu. Duk gepar dengan pelak-pelak, sahabat tahu wahyu turun ni kalau unta kenderaan Nabi duduk lah ni. Tu yang keempat. Yang kelimanya, malaikat mari dengan rupa malaikat seludah. Jibril ni berapa sayap? 900 sayap. 600 janah. Jibril ni mari dengan rupa dia tu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ulama sebut katanya, inilah rupa yang Allah Taala ciptanya Jibril. Dan juga Jibril mari cari Nabi dengan rupa dia 900 sayap ni 2 kali ya. Dalam hidup Nabi. Nah, satunya, nah, nadiran mana katanya tak ada acak kali dak lah. Marratan sa'ala rabbahu ayyuriyahu kadzalik fa dhahara lahu kama huwa. Fasadda al-ufuq. Nah, iaitu malaikat timur mari ke masa Nabi minta nak tengok Allah Taala. Tapi malaikat mari hati nampak malaikat. Yang keduanya tengok bila? Malaikat Jibril, sayyidu al-malaikah, ketua malaikat. Dan juga jenis wahyu yang kena yang Ibn Qayyim sebut, ma auhahu Allahu ilaihi, Allah Taala wahyu kepada Nabi ni fawqas samawat, di atas langit pada malam Isra Mi'raj. Allah Taala direct kepada Nabi sudah. Nah, Nabi tu mari kan, Nabi Musa nya kata Allah Taala fardu wahyu fardu gapo kepadamu? 50 waktu semaya. Musa yang kata irji'. Klik lagi cari Tuhanmu, fa khaffif, minta kuranglah. Fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Umatmu tak kuasa nak semaya 50 waktu. Klik Nabi minta kurang dengan Allah Taala semula. Itulah wahyu. Solat semaya ni, nah, wahyu. Yang ketujuhnya, kalamullah lahu minhu wa ilaihi bila wasitah malak kama kallama Allah, iaitu kecek Allah Ta'ala dengan Nabi saludah, seperti mana Allah Ta'ala biasa kecek dengan Nabi Musa alaihissalam, sama juganya Allah Ta'ala biasa kecek dengan Nabi kita Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ya, ke-8 cara kecek. Tadi ni boleh hadir semaya ni Allah Ta'ala suruh saludah, ilham saludah. Nah, walaupun jumpa situ, tapi yang ke-8 ni Ibn Qayyim ayat. Nah, Ibn Qayyim ni sebut, nah, isi semua yang saya sebut tadi dalam kitab dia nya Zadul Ma'ad. Nah, kita tengok ulihlah kalau bagi siapa. Dan juga dia sebut katanya zada ba'dhum, ada setengah ulama tambah yang ke-8 jenis dia nya. Balah mana? Kecek Allah Taala dengan Nabi mubasyaratan, dengan nampak. Allah Taala nampak Nabi nampak Allah Ta'ala duna hijab, tak ada gapo sekat. Nampak Allah Ta'ala sudah. Tapi wahadha ala mazhab ni pendapat yang ke-8 kalau orang tamanya, iaitu pendapat mazhab yang beri pendapat katanya malam Isra Mi'raj itu Nabi nampak Allah Ta'ala. Kerana masalah ni masalah khilafiyah di antara ulama salaf. Nah, dua pendapat kan, Safsa Aisyah dan juga ramai juga daripada sahabat, pendapat ni orang katanya lam yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu, Nabi tak nampak kali malam tu. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Abbas. Sahabat sama sahabat ni, masalah khilaf hani ni bukannya ulama semasa kita ada, masa sahabat. Aisyah dengan Abdullah bin Abbas lah. Abdullah bin Abbas katanya, dak Nabi SAW ra'a rabbahu lailatul mi'raj, Nabi tengok Allah Ta'ala, nampak tengok Allah Ta'ala malam itu. Itu khilaf ni. Ada kata ba'aqidah ni ada juga masalah yang khilaf. Masalah yang khilaf, tapi khilaf hanya apa dengan Allah Ta'ala, tak adanya beri pegangan kepada kita sesat gapo dak. Nah, tak sesak gapo, tak ada semua kata gapo dak bicara panjang pun tak ada masalah boleh.
Nabi nampak tak tengok apa, nampak pun kelip mari berjus sepatullah tu ya. Nabi cuma pendapat qafidihin biasa. Nah, qafidihinnya biasa. Aisyah ni dia ayat katanya, siapa yang dakwa katanya Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi firyah. Siapa yang dakwa katanya Nabi nampak Tuhan dia, maka ni penkan sairai ti jai luang. Tak benar lah. Soal kata Aisyah kata tak benar. Tapi Abdullah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Jarir At-Tabari, banyak katanya wasarraha ba'dhum birru'yah bil ain apa. Dan juga Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim katanya rajihnya kuatnya di sisi kebanyakan ulama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi. Nabi tengok dengan mata nampaknya Allah Taala sungguh. Nampak dengar Allah Taala sungguh. Wallahu taala alam. Pentingnya juh kita lah Nabi nampak tak nampak pun juh. Wahyu tu wahyu, hidup tu wahyu. Pentingnya duk bicaranya wahyu. Masuknya kepada hadis kita. Masuknya kepada hadis kita. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menikah dengan dia belum hijrah. Belum hijrah, masa umur dia 9 tahun. Dan juga selepas daripada hijrah, nikah sudah tak ada sekali lagi lah. Kerana budak lagi 9 tahun kan. Dan juga selepas daripada itunya hijrah pergi kepada Madinah, tak ada sekali lagi nya. Tahun yang kedua bulan Syawal, umur Aisyah 9 tahun, barulah Nabi SAW duduk sekali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hak ni riwayat yang Bukhari lah, yang sahih lah. Walaupun di sana ada riwayat katanya berbelah tahun Nabi duduk dengan Aisyah, bukan 9 tahun tak. Tapi kita tak boleh nak nafi juganya pendapat ini. Apa? Kerana dia riwayat kuat. Wallahu ta'ala alam, 9 tahun. Syubhat yang mereka orang yang fikir jahat dengan orang Islam hari ni, Nabi orang Islam ni nikah dengan budak ya dah. Setengahnya Nabi orang Islam ni bini ramah. Dalam bahasa Sia ya. Tan Nabi ni bakam cing mai, nafsu cing mai. Syubhat ni ada, kita nak jawab belah mana? Kita nak jawabnya belah mana? Di antara jawapan ni kita kena klik belajar. Belajar kenanya ummahatul mukminin. Dia cepat orang betina ni. Kena klik mengaji, kena para ibu orang beriman, iaitu isteri Nabi sebelah orang. Nabi nikah dengan sore-sore ni sebab apa? Baru kita boleh jawab katanya Nabi ni menikah. Kalulah dengan Aisyah, Nabi menikah dengan Aisyah ni apa? Nabi menikah dengan Aisyah sebabnya Allah Subhanahu wa taala Nabi mimpi menikah dengan Aisyah. Bermakna katanya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi, mimpi suruh Nabi menikah dengan Aisyah. Umur 9 tahun tak sampai 10 tahun, anaknya saing rapat pula Abu Bakar, kerencah juga lagi minta. Kerencahnya juga lagi mintanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi itulah nak katanya Allah Subhanahu wa taala yang beri Nabi mimpi suruh menikahnya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nikahnya dengan Aisyah. Ada juga kelebihan dia banyak lah. Kelebihan Aisyah ni banyak. Kelebihan dia di antaranya Nabi saya pia sekali. Nabi jawab katanya Aisyah. Sahabatnya payate pianya abuha, ayah dia, iaitu Abu Bakar. Nabi saya sekali lah. Saya juga di antara isteri yang saya. Yang keduanya Jibril besok khing salat kepada Aisyah.
Nah, Jibril besok salam kepada Aisyah. Nabi sebut kepada Aisyah satu kali, katanya, "Hai Aisyah, ya Aisyah, Jibril yaqra'u alaikis salam." Jibril beri salam kepada mu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tunjuk katanya kelebihan ke tak? Ada kelebihan. Dia Nabi saya, wahyu turun di bawah kain selimut dia. Yang ketiganya, wahyu turun mengenai dengan kesucian dia, baraah dia daripada tuduhan munafik yang tuduh katanya Aisyah zina dengan sahabat. Cerita banyak lah. Dan juga kelebihan dianya, Nabi mati hari giliran dia di dalam rumah dia, di atasnya di atasnya riba dia, dan juga mayat Nabi tanah dalam rumah dia. Ni tunjuk kelebihan Aisyah belaka. Ni kesimpulan lah. Dan juga daripada neuri riwayat hadis Nabi banyak sekali ni seorang yang betina. Neuri yang riwayat hadis Nabi, hafal hadis Nabi, riwayat hadis Nabi banyak daripada 1000 hadis nak pergi. Neuri satu orang tina, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, 1210 hadis. Wing ngapa orang tina hari ni, ngapa tak? Wing ngapa ke tak? Tu. Nampak sikit ya ustaz ni 1200. Cuba ngapa tengok. Saya ni ngaji dulunya 200 hadis satu term. Kena lain ni, kena apa dia kena lain ni 25 hadis ya ustaz. Ngapa riyuh ya. Kita ni 200 hadis ngapa cem musing pala-pala. Ni Aisyah radhiyallahu anha. Ngapa hadis ni 1200 hadis? Umur dia nya Nabi mati umur 18 tahun. Nabi mati umur Aisyah 18 tahun. Tapi bahawa Nabi mati ni, sahabat pakat duk mari bergatung dengan dia. Aisyah, hukum ni bala mana? Aisyah, hukum ni bala mana? Hukum ni bala mana? Kerana dia adalah marji', tempat kembali hukum Islam. Sebab dia duk dengan Nabi. Orang tina mari tanya Aisyah. Orang atas beberapa masalah tak tahu apa mari tanya Aisyah. Tapi mari tanya dengan duk laki pagar, laki dinding. Orang tina tu kan? Itu dia. Ni hadis Aisyah radhiyallahu anha sebut katanya Harith bin Hisham. Siapa Harith bin Hisham ni? Harith bin Hisham ni saudara kepada Abu Jahal. Jahal bukan Jahal jalan kita ni, Abu Jahal tu. Hawa jahat dengan Nabi tu. Abu Jahal yang buat jahat kepada Nabi tu, ngaruk kepada Nabi tu. Syaqiq, adik kakak, orang panggil tak adik abang, seibu dan juga sebapak orang panggil. Ayatullah, maktullah. So Islam bila masuk Islam tahun yang ke-8, hari yang Nabi bukanya Mekah. Bermakna katanya sebelum pada tu tak ada masuk Islam lagi. Kalau lah masuk Islam pada tahun yang Nabi buka Mekah, bermakna katanya Harith ini dia dengan Nabi nya semasa dia masuk Islam dah 2 tahun lebih, kerana Nabi mati pada tahun yang ke-11. Harith ni lah yang tanyanya. Harith ni yang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu bermula datang mari kepadamu, turun kepadamu di mana? Kaifa, bagaimana?" Tanyanya kepada Nabi. So, dia tanya apa? Ada katanya main-main? Tak. Haris tanya ni untuk nak tahu katanya cara tu wahyu. Dia masuk Islam belakang kan? Masuk Islam belakang tanya wahyu, kerana dia satunya dia tahu katanya wahyu ini adalah masdar hadzal din. Sumber agama ini adalah wahyu. Nak agama kena geti, kena wahyu. Dan juga dengan dia kena geti wahyu ini, bolehnya nak menambah kekuatan kepada iman dan juga beri keyakinan kepada dia. Habis itu dia tanya. Maka Nabi nampak soalan penting, Nabi jawab katanya ahyanan, tetekala. Bukan semua dak ahyan ni tetekala. Ya'tini, marinya wahyu, turunnya wahyu kepada aku mithla salsalatil jaras, bunyinya dengan suara loceng, siang kerding. Dan juga wahyu kita sebut berapa hari ni, 7 ataupun 8 tadi kita sebut. Ni di antaranya
Suara kuat lah, suara kuat. Suara kuat, suara pelik. Nah, dan juga biasa manusianya dengar pun kadang-kadang payah nak faham, suara bising ya. Walakin Nabi, tapi Nabi ni Nabi yang katanya mana-mana. Nabi royak wa huwa ashadduhu alayya, beratnya ke atas aku, fayufsamu. Apakah fayufsamu? Yuqla'u anni wa qad wa'itu, iaitu berat kata aku. Berat kata aku, bising payah nak dengar. Wa qad wa'itu, tapi aku pun usaha nak beri kepentingan dengan suara ini supaya nak faham dia. Wa'itu ni usaha. Wa'a ni wi kepentingan, fati sertanya faham, ingat. Ada wa'i ni orang panggil tertentua, tak galak lah. Al-wa'i dalam bahasa Arab tu, al-wa'i makna katanya kan tentua terat wala tak galak, tak adanya jalan supaya orang duk mengatur banyak jalan boleh dak lah, tentua gagah cergah. Wa'i ma qala, apa yang dia sebut wahyu yang mu'ri tu, wa yafhamu makna hanggo faham suknya dengan suara itu. Nabi faham lah kau dah. Tak ada katanya bosuk suara kena duk ulang buat faham semula, tak. Kerana semua itu Allah Ta'ala ajar, beri petunjuk kepada Nabi, beri kekuasaan kepada Nabi sehingga dia boleh faham. Tu. Ini yang pertama. Wa ahyanan, dan juga yang kedua pula. Tu suara tanya katanya suara locing tak dimari daripada mananya. Suara biar. Zahirnya iaitu suara malaikat Jibril. Yang kena wakil warinya turun suara. Dan juga setengahnya mari suaranya, suara ada setengah riwayat, dalam riwayat Tirmizi, Nasa'i, suara dengan suara tubah buah tubah. Mana-mana tahu dah orang duk dalam getah apa boleh dia dengan semua suara. Suara ada juga riwayat sebutnya balah tu. La ilaha illallah. Nabi kata wa huwa asyaddu, jenis wahyu ini sangat-sangat beratnya ke atas aku. Sangat-sangat berat. Wa ahyanan, dan juga tatkala yatamatsalu li al-malak rajulan, malaikat mari cari aku dengan rupa manusia. Fayukallimuni, mai kecak dengan aku. Fa'ai, dan juga aku fati dengar faham ma yaqulu, apa yang dia kata kepada aku. Seperti tadi lah, ni jenis yang kedua. Dalam hadis sebut dua jenis. Daripada 7 ataupun 8 jenis tadi yang kita sebutkan. Daripada 7, 8 yang kita sebut tadi. Malaikat yang mari ni, orang panggil katanya Nabi nampak dengan mata lah. Mari dengan rupa manusia, nampak dengan mata, Nabi kecek dengan dia, Nabi dengar perkataan dia, jumpa dengan dia dengan hakikat sungguh, jumpa sungguh, menkapkan cacing supaya kita jumpa sungguh, bukannya khayalannya sahaja. Semua ini setengah ada riwayat berkatanya mari ni malaikat kadang-kadang marinya dengan rupa seorang sahabat, serupa dengan seorang sahabat nama dia Dahyah Al-Kalbi, orang Arab. Dahyah Al-Kalbi ni mari dengan rupa dia, tapi sebenarnya Allah Ta'ala kuasa. Dan nak uwi malaikat mari dengan rupa bala mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa. Maka Aisyah royak, selepas itu qalat Aisyah royak, wa laqad ra'aituhu, aku tengok kepada Nabi sudah daripada wahyu turun begitu tu. Sudahnya wahyu turun kepada itu, yang zilu alaihil wahyu fil yaumis syadid, pada hari yang syadidul bardi, al-bard sejuk, al-bard sejuk, syadid sangat sejuk, al-yaum hari yang sangat-sangat sejuk. Wahyu turun musim sejuk. Biasanya musim sejuk payah panas, payah peluh lah. Payahnya peluh. Fayasimu anhu, sehingganya sudah Nabi dengar daripada wahyu. Fayasimu ni inqata, sinsut, sudah selesai daripada wahyu. Wa inna jabinahu, dahi dia la yatafassadu, keluar pecahnya araqan, iaitu peluh ngisah, peluh tu banyak daripada Nabi.
Kita ni berat hari ni untuk apa? Pikul barang lain. Nabi ni berat pikul wahyu kepada kita. Pikulnya wahyu kepada kita. Ini hadis yang pertama ni. Nah, hadis yang pertama, hadis kedua ni, hadis yang kedua ni. Tak apa, kita pergi ke hadis yang kedua. Pada kita ambil pengajaran sekali dua-dua ini. Hadis yang kedua ni panjang lah. Saya nak baca apa dia panjang ke tak ni? Mana hadis yang ketiga tu? Isi di belakang. Panjang. Saya nak bacanya terjemah dia selalu dah. Bagi kita ambil pengajaran lah. Daripada Aisyah juga. Aisyah cerita. Jadi ini ni Aisyah ni nikah dengan Nabi lagi. Kisah ni berlaku bila? Berlaku umur Nabi 40 tahun, nikah dengan Khadijah. Nikahnya dengan Khadijah. Duduk dengan Khadijah umur 40 tahun. Masa tu apa dia dia beranak lagi tu. Dia beranak lagi. Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anha, dia beranak ni selepas daripada Nabi dapat wahyu 4 ataupun 5 tahun. Makna katanya umur Nabi 44 tahun ataupun umur Nabi 45 tahun, Aisyah baru beranak. Aisyah baru beranak. Dan tak dengan peristiwa ini, tak ada. Tak beranak lagi kan? Tapi siapa yang riwayat? Nabi lah ceritalah, Nabi yang cerita kepada Aisyah tu, katanya bahno berlaku wahyu. Nabi ni cerita kepada Aisyah, Aisyah mari royak kepada sahabat katanya, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Wahyu turun pertama sekali kepada Nabi, yang pertama sekali ar-ru'ya salihah fin naum. Mimpi baik. Dinampak mimpi baik itu dalam tidur. Nampak darat lewah tu. Fakana la yura, Nabi tak nampaknya dalam mimpi illa ja'at mithla falaqis subhi. Di dalam mimpi Nabi itu serupa dengan falak as-subhi. Falak subhi ni apa? Pada cahaya yang cerah waktu pagi. Tu mimpi. Mana katanya Nabi nampak dalam mimpi ni cahaya yang cerah hari. Wahyu tu. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Sehingganya selepas daripada itu Nabi SAW, Allah Ta'ala beri kepada Nabi ini suka untuk nak sendirian. Al-khala ni orang kata sendiri, nak duduk sore. Pak Nabi hidup mana? Wa kana yakhlu bi ghari Hira, hidup di dalam gua Hira. Nabi duduk sore dia, putus orang, tak sedut dengan orang mama ni, tak sedut nak duduk sore. Dan juga nak pergi duduk tapa ibadat kepada Allah Ta'ala untuk nak menyucikan hati, nak tazkiyah, membersihkan roh dia, nak menjauhi daripada kebatilan yang kaum dia sedang semua di bawah tu. Nabi pilihnya duduk di atas bukit. Di satu gua di atas bukit Hira nya pada hari ini. Bukit Hira. Fayatahannathu, iaitu ibadat. Yatahannathu wa huwa at-ta'abbud. Ta'abbud tu ibadat. Tak royak lah katanya ibadat pada mana, tak ada riwayat. Katanya ada semaya. Al-layali dhawatil adat. Semalam beberapa malam. Adat ni camnun bang apa kan? Lain-lain banyak-banyak malam, beberapa malam lah. Ibadat kepada Allah Ta'ala waktu malam, siang hari. Tak boleh kita royak lah ibadat pada mana, tak ada riwayat yang sahih sebut. Tapi macam ceraknya tafkir, duduk di atas gua tu tengok mari bawah, fikir bela-bela. Berfatinya makhluk yang Allah Taala buat. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sehingganya Habib bekala ingat kepada isteri dia Khadijah, nikah dah dengan Khadijah. Bekala ni makan ni minum apa habis sudah dah tu. Thumma yarji'u ila Khadijah, klik ke cari Khadijah. Wa yatazawwadu lidzalik, buat bekalan naik pula. Habis bekalan ingat Khadijah, thumma yarji'u ila Khadijah, klik mari bawah tu mari cari Khadijah pula. Fayatazawwadu limithliha, buat bekalan pula naik pula ke atas. Gitu naik mari. Hatta ja'ahul haqq, sehingganya duk begitu Nabi SAW dalam keadaan sendiri senyap-senyap sore ibadat kepada Allah Ta'ala.
marinya cahaya kenabian. Gambar dia turun wahyu kepada Nabi SAW. Betul hari itunya Yaumul Itsnin, hari Isnin 17 bulan Ramadan. Umur Nabi 40 tahun. Marinya malaikat Jibril dengan hakikat dia sungguh. Nah, umur cukup 40 molek umur Nabi. Sunnatullah, umur 40 ni adalah umur yang masuk di tubuh badan molek, nafsu jiwa hati molek, akal fikir cerkah molek, umur 40 tahun. Malaikat mari sudahnya, faqala iqra. Bacalah. Nah, baca, iqra, baca. Nabi ayat katanya, ma ana biqari, aku baca tak pandai. Bukan katanya aku tak bisa baca, ma ana biqari, aku baca tak pandai. Maka fa akhadhani faghattani. Malaikat Jibril ambil Nabi dekat, peluk dengan balagha minni jah, orang panggil dekat dengan kemah sungguh sampai kepada tak agak nak nyawa jugalah. Summa arsalani, lepas kata yang keduanya, ikra, baca. Nabi jawab sepatutnya kali yang kedua, tak kerti baca ni, ummi, baca tak boleh, tulis tak pandai. Malaikat pun kali yang kedua ambil mari peluk dekat betulnya kemah molek, balagha minni aljah ni kemah. Lepas pulaknya baca. Nabi jawab kali ketiga, supa, ma ana biqari. Malaikat pun ambil mari dekatnya yang ketiga dan juga lepas. Barulah malaikat ajarnya kepada Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sudah baca klik. Kliknya Jibril. Faraja'a biha Rasulullah. Nabi wa klik wahyu ni, ayat-ayat ini ni. Nah, dalam keadaan yarjufu fuaduh, dalam keadaan yang hati gemetar, bimbang, takut, gerung, tak kenal lah. Kerana tak biasa berlakunya benda ini kepada Nabi. Dia cari dia, cari isteri dia lah, orang yang dia kasih tu. Dia cari Khadijah binti Khuwailid, zammiluni, zammiluni, isteri aku tolong, selimut aku tolong, selimut aku. Bergentarnya tubuh, seolah katanya sejuk, getar tubuh. Kan kena ambil ke selimut supaya kita demam, supaya kita apa? Panas bercakap, tubuh ada. Tapi nak selimut situ. Fazammalu, selimut dia. Hatta zahaba anhu ar-raw'a. Sehingganya benar yang duk bimagung takutlah hati tu hilang. Faqala li Khadijah, cerita semua kepada Khadijah. Oh ya. Sehingganya royak kepada Khadijah katanya, laqad khashitu ala nafsi, takut. Aku ni takut gapo nak berlaku kejahatan kepada aku. Nabi tak tahu lagi kan, katanya nak jadi nabi tu kan. Khadijah royak, kalla hiya ba, suami, dak. Wallahi, bersumpah dengan Allah Ta'ala, la tu fitrah, nak katanya tak kena Islam lagi, tak tahu lagi wahyu tu, fitrah tu Tuhan dah. La yukhzika Allahu abada, Allah Ta'ala tak mikir jahat buat jahat dengan engkau wahai abad Nabi lah. Buat apanya? Aisyah tu Khadijah sebut beberapa perkara. Innaka la tasilur rahim, mu ni orang jauh, wahai hubungi silaturahim sama. Kau tak jadi nabi tu duk hubungi silaturahim tak butuh-butuh, ngawari warah buat baik, tak jadi nabi lagi, tak kenal ajaran Islam lagi. Wa tahmilul kal, dan juga tolong piping orang yang tidak ada nak boleh tolong sendiri, orang susah. Wa taksibul ma'dum, dan juga orang fakir yang tak ada rezeki gapo memberi, cari beri, taksibu winya rezeki kepada orang yang tak ada. Wa taqrid dhaif, yang keempatnya sentiasa memuliai tetamu semua. Kek mari terima, kek mari terima. Yang kelimanya wa tu'inu ala nawaibil haqq, mu ni duk bersama dalam tubuhmu ni adanya kebenaran, duk tolong, kalau tolong kebenaran, kecek kebenaran, cukup nawaibil haq. Mu ni juh taran itu tak zalim mu, ni kam lancai daripada isteri dia.
Selepas itu Khadijah bawa Nabi pergi carinya pak saudara dia Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak pak saudara Aisyah, pak saudara Khadijah. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Belum Nabi mari masa jahiliyah, tanassara, nasara, geti agama Kristian. Injil tak nak kacak, boleh tulis ngapa boleh tulis. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Hebrew pun boleh. Fa yaktubu min al-Injil, tulis Injil boleh. Masya Allah ay yaktub, Allah Taala kehendak dia boleh tulis tu. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, umur dah tua dah, syaikhan kabir, umur tua, mata dah juganya buta. Maka Khadijah sapa di Waraqah, hei anak pak saudaraku, mu tolong dengar sedikitnya daripada anak saudaramu, iaitu dengar daripada Nabi. Nabi nak cerita gapo, Muhammad nak cerita gapo. Ya bani akhi, madza tara, hei anak saudaraku, mengeju pak gapo? Tanya dulu kepada Nabi. Maka Nabi raya cerita belaka yang berjumpa dengan Nabi ni, cerita belakalah. Akhir sekali Waraqah, faqala lahu Waraqah, hadzan namus. Ni namus. Siapa namus? Alladhi nazzalallahu ala Musa, iaitu malaikat. Namus ini adalah malaikat Jibril yang biasa bawa turun wahyunya kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaza'an, iaitu inginlah aku nantinya sapanya kepada timur Islam sehingga aku gagah. Laitani hayyan, dan juga semudah-mudahnya aku ni hidup lagi. Idh yukhrijuka qaumuka, hari yang mung yang jadi nabi, dan juga aku hidup lagi, ku minta nak gagah hidup lagi, supayanya hari yang mung ni kena hamak tu baik oleh kaum mung ni, aku boleh duduk bersama denganmu. Kejut Nabi dengan kalimah ni, yukhrijuka qaumuka, satu hari kaum mung akan hamakmu tu baik daripada Mekah. Tak ada rasa dengar sikit habuk. Faqala ya Rasulullah, faqala Rasulullah, Nabi tanya kelik, awa mukhrijiyahum, fa dia nak hamak aku tu baik. Kejut Nabi kan? Naam, satu hari mung akan kena hamak. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa audi, kerana tak ada lelaki seorang mana yang Allah Taala wahyu dan juga mung ni wari ajari wahyu seperti mana mung ni bolehnya hari ni, malaikat Nabi seorang tu telah dihamak belaka oleh kaum dia. Dia ni boleh hamak, kena hamak belaka. Wa in yudrikni, kalaulah aku ada hari tu ni, aku dah hidup lagi hari tu walaupun mata aku buta tuanya, ansurka nasran mu'azzara, aku nak tolong mung, nak beriman lah, nak tolong mung, nak duk tepi mung. Thumma lam yamshab Waraqatu an tufiya, tapi Waraqah matinya sekali tak sapanya hari itu. Wa fataral wahyu, wahyu butis tak turun kepada Nabi SAW. Ini hadis yang kedua. Gapo pengajaran banyak. Pengajaran hadis ni banyak. Kita nak sambungnya pada minggu yang ke depan. Ini kita baca untuk kita klik, kita ingat pun isi dia mana ni, thought buat rian waktu baiknya pengajaran minggu depan bersama insya-Allah taala, bersama dengan hadis yang kedua dan juga hadis ni, dan juga kita terus kepada hadis yang keempat, yang kelima biiznillah taala. Itulah kita pada hari ini. Fa nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yanfa'ana bima 'allamana wa ay yarzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.